21 November 1984, persidangan keempat Ketua-Ketua Polis ASEAN, ASEANAPOL. Pada hari ini dalam tahun 1984, persidangan keempat Ketua-Ketua Polis Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara dirasmikan oleh Yang Berhormat Encik Razi bin Sheikh Ahmad, Timbalan Menteri Dalam Negeri di Kuala Lumpur. Persidangan yang julung-julung kali diadakan di Malaysia ini berlangsung selama 4 hari dan dihadiri oleh seramai 33 orang pegawai tinggi polis dari negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam. Perwakilan Malaysia ke persidangan itu diketuai oleh Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Amin bin Osman, Pemangku Ketua Polis Negara. Para perwakilan persidangan ini membincangkan perkara berkaitan kerjasama dan pendekatan bersepadu dalam bidang kawalan dan pencegahan jenayah bagi membanteras jenayah di rantau ini seperti pengedaran dadah, pemalsuan wang, jenayah perdagangan, penyeludupan dan pengedaran senjata api.